Salamun qawlan min rahim. Salamun qawlan min rahim. Salamun qawlan min rahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bertemu kita lagi dalam channel Wolflogan bersama saya Wolflogan dan juga pendamping saya yang setia, Manik. Kami masih berada lagi di kawasan pantai, yang mana kawasan ni banyak rumah-rumah lama yang terbiar. Boleh dikatakan majoriti rumah-rumah lama ni dibina pada zaman kolonial British dulu, namun telah banyak ditukar menjadi rumah pelancongan ataupun homestay. Ada juga yang telah ditukar menjadi kedai makan, dan ada juga yang telah terbiar. Sebagai contoh rumah ni. Assalamualaikum. Pada kali terakhir yang saya ingat lah, rumah ni dijadikan sebagai kedai menjual kereta terpakai. Hello. Dia masih berkunci, tapi kunci dia sudah pecah. Kami ataupun saya tak ada masa yang banyak untuk keluar membuat rakaman. Sebab itulah agak jarang lah sekarang keluar video baru kan. Jadi saya meminta maaf kepada peminat setia saya yang tak seberapa kelihatan seperti bangunan ni dah diubah suai. Yang ada kebentuk yang moden, tile pun cantik. Tu ada cornice. Panas. Rendah tu memang binaan dia rendah ke apa. Tengok. Dalam beza tinggi dengan aku dalam 3 inci 4 inci. Kiranya kalau orang tu tinggi 6 kaki berlaga. Ada belik kan? Tak ada belik. Belik? Ni tangga. Ni kan ada tingkat yang ketiga kan. Tiba ada macam ruang ni. Tak apa, sebentar lagi kita akan pergi. Ni rumah ni memang dah diubah suai lah. Nampak macam office, macam pejabat. Macam saya katakan tadi, kali terakhir binaan ni saya nampak digunakan adalah sebagai rumah sebagai ni lah, kedai menjual barangan pula apa pun lalut petang ni. Rumah ni jadikan sebagai pusat jualan kenderaan terpakai. Apa dah lain macam ada ni macam stage. Uish, benda ni aku suspend. Ke mana lubang ni? Tak ada dekat. Ya, lembut tu. Dah melayuk. Tak tahu apa benda ni. Mungkin ni ruang rehat ke ataupun tu lain macam. Sekejap, tapi ada macam ruang pelik kat sini.
punya marah dia. Ish, boleh ke mandi je ni? Shower depan muka je. Pasti ini ke mana? Oh, balcony. Apa bro? Paradox. Alam. Oh, alam sistem. Jom ke atas. Assalamualaikum. Oh, memang tu lah apa yang kita nampak dari bawah dia. Aku rasa aku tahu tempat ni ni. Atas ni. Atas ni dulu tak ada tingkat. Dia modif, dia apa? Renovate. So atas ni macam Kamu punya plan nak jadikan bilik? panas tu. Dah lah rapat. Kan, sini ada nanti. Nanti air. Mungkin binaan ni dibina, diubah suai macam ni masa dia ditukarkan kepada pusat jualan ambil kau tangki kat Basan. Masa dia tukar banglo ni jadi apa? Kedai kereta baru ditukar buat kena office. Baru dia buat tingkat yang tambahan. Tapi tile lah cepat betul hancur ni. Sebab dia memang binaan dia murahan ataupun kerosakan yang berlaku akibat unsur alam. Buat apa pesan? Setakat ini sajalah perkongsian kami pada kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jaga diri. Dari kami, Wolf Logan dan penamping saya, Manik. Yeah.